Info ini sebenarnya sangat penting untuk anda ambil maklum, terutama sekali sekarang kita dah nak masuk ke pertengahan tahun 2026. Emin risau, Emin khawatir apa yang terjadi pada tahun sebelum ini dan tahun-tahun sebelumnya juga akan terjadi lagi pada tahun ini. Berkaitan dengan tuntutan RM1000 ini, ada info-info penting yang perlu anda ambil maklum. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Nabi. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, berkaitan dengan tuntutan RM1000 ini, saban tahun Amin akan ingatkan berkaitan dengan tuntutan ini kerana seperti kebiasaannya setelah berlalunya tahun semasa dah masuk ke tahun baru, barulah ramai yang bertanya masih boleh tuntut ataupun tidak, masih boleh hantar permohonan ataupun tidak, dan banyak lagi persoalan-persoalan yang akan timbul. Jadi Amin nak ingatkan untuk tahun 2026 ini bagi tuntutan RM1000 ini supaya anda ambil maklum, terutama sekali bagi mereka yang terlepas pandang ataupun tidak langsung mengetahui berkaitan dengan tuntutan RM1000 ini. Okay, tuntutan yang dimaksudkan adalah di bawah skim khairat kematian ataupun SKK di bawah STR 2026. Yang mana melibatkan dua kategori, iaitu untuk kategori isi rumah dan juga kategori warga mas tanpa pasangan. Jadi untuk warga mas tanpa pasangan dan kategori isi rumah ini, okey, untuk kategori isi rumah ini agak istimewa sedikit. Kedua-dua pasangan suami isteri layak untuk diletakkan di bawah skim khairat kematian. Jadi kalau katakanlah STR sebagai contoh di bawah nama suami, tapi kematian berlaku ke atas sang isteri, suami sebenarnya masih lagi layak untuk menuntut skim khairat kematian RM1000. Begitu juga kalau katakanlah STR di bawah nama suami dan suami meninggal dunia, jadi pasangan ataupun isteri ini layak untuk menuntut RM1000 terhadap kematian suaminya di bawah skim khairat kematian. Untuk warga mas tanpa pasangan pula, waris-waris yang sah yang telah pun diletakkan sebagai waris layak untuk terima skim khairat kematian ataupun menuntut skim khairat kematian RM1000 ini. Okay, untuk isi rumah tadi, selain daripada pasangan, waris-waris yang sah juga layak untuk menuntut skim khairat kematian RM1000. Jadi bagaimana cara nak menuntut? Cara nak menuntut mudah sahaja. Waris ataupun pasangan yang sah ini boleh pergi ke mana-mana cawangan BSN yang berhampiran, bawa sijil kematian dan bawa my card untuk pengesahan, dan pihak BSN akan akan rujuk dengan agensi-agensi yang berkaitan dan serahan RM1000 akan diberikan kepada waris ataupun pasangan yang sah ini. Jadi semudah itu sebenarnya untuk menuntut skim khairat kematian tahun 2026 RM1000 ini. Jadi kalau katakanlah ada berlaku kematian sejak daripada 1 Januari 2026 awal tahun ini sampailah ke sekarang, waris ataupun pasangan yang sah boleh pergi sekarang ini ke mana-mana cawangan BSN walaupun kematian berlaku pada bulan Januari, bulan Februari, Mac sebagai contoh, awal-awal tahun baru ini masih lagi boleh menuntut sebenarnya, dan tuntutan perlu dilakukan kalau diikutkan sebelum berakhirnya 31 Disember 2026. Bagi mereka yang bertanya untuk kes-kes kematian bagi tahun 2025, 2024, 2023 dan tahun-tahun sebelumnya, sekarang ini tidak lagi boleh dituntut, dah ditutup sebenarnya. Jadi harus diingatkan sekali lagi, bagi mereka yang ada kematian pada tahun 2026 dan layak untuk menuntut skim khairat kematian, lakukan tuntutan dengan sewajarnya di mana-mana cawangan BSN sebelum berakhirnya 31 hari bulan Disember 2026. Untuk rujukan berkaitan dengan skim khairat kematian, anda boleh pergi ke bantuantunai.hasil.gov.my, atau kalau anda masih keliru, boleh juga pergi ke mana-mana cawangan lembaga hasil dalam negeri untuk mendapatkan khidmat nasihat dan khidmat lanjut berkaitan dengan skim khairat kematian ini. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.